Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ni dengan Bismillah. Okey, dalam video kali ni Dila nak buat resepi kek yang orang dulu-dulu biasa buat, iaitu kek minyak. Yang ni versi gluten free tanpa tepung gandum. Tapi Dila masih pakai gula untuk resepi kali ni lah. Untuk tekstur dia masih lagi lembut, lepas tu gebu. Walaupun tanpa tepung gandum. Tapi jangan terkejut rupa dia dekat dalam ni sebab tak betul dia punya pencaturan colour dia. Tapi tak apa, dia masih lagi lembut dan juga gebu macam tu. Yang ni jenis kek tak melekat kat leher. Makan cicah kopi petang-petang. Sedap weh. Okey dah, jom kita mula buat. Mula sekali Dila pakai dua jenis tepung, iaitu tepung beras jati dan juga tepung jagung. Pakai dua jenis ni saja, tak payah pakai tepung premix sebagai. Lepas tu Dila ada yang ni zentam gam dan juga baking powder. Lepas tu jom kita mula timbang tepung. Dila pakai setengah cawan ataupun 60 gram tepung beras. Lepas tu setengah cawan dan juga 60 gram juga tepung jagung, masukkan baking powder dan juga zentam gam sikit je, setengah sudu kecil. Jangan lebih nanti kalau lebih nanti dia jadi melekit pula. Tapi kalau tak ada tak apa. Lepas tu ayakkan bahan kering tadi kat dalam mangkuk lain. Lepas tu boleh ketepikan dulu. Okey, sementara tu Dila ada gula tebu organik ataupun apa-apa pemanis yang ada. Dila ada 3 biji telur grade A, yang ni susu pekat. Nak resipi susu pekat homemade boleh tengok dekat video sebelum ni. Yang ni dah pakai overload, tak ada pun tak apa. Yang ni terpulang. Lepas tu ada minyak masak, dan nama pun kek minyak kan, Nila pakai minyak masak biasa. Nak pakai minyak jagung pun boleh, terpulang. Yang ni esen vanila lah. Untuk bahan dan sukatan tadi boleh tengok dekat yang tadi ya. Lepas tu pecahkan 3 biji telur tadi, dah pakai grade A, masukkan overload. Tak ada overload pun tak apa, tak ada masalah, masih lagi menjadi. Lepas tu esen vanila. Esen vanila ni kena ada lah, kalau tak nanti hanyir pula keknya. Masukkan esen vanila dan juga ke semua gula tebu organik tadi. Mixkan dia sampai dia kembang, gebu, putih macam tu. Ataupun pucat lah kot orang panggil. Kalau pakai mixer yang mahal sikit tu, dia rasa sekejap je untuk mixkan dia sampai dia betul-betul kembang dan juga gebu. Tapi mixer Dila ni pun dah hidup segan mati tak mau. Jadi lama sikit lah Dila kena mixkan dia. Tapi tak kisah. Yang penting mixkan dia sampai dia betul-betul kembang. Nampak macam ni, dia dah berubah warna, dah jadi putih dan juga gebu, lepas tu kental. Yang ni penting tau, kena sampai dia betul-betul kental. Lepas tu masukkan susu pekat manis. Yang ni Dila pakai tadi dah ada sukatan kan, masukkan ke semua terus susu pekat manis ni. Kalau tak nak susu pekat manis ni, boleh buat sendiri tau. Tujuan letak susu pekat manis ni, kita punya ni adalah kek minyak. Nanti tak ada langsung rasa lemak dia. Kalau kek butter tu tak payahlah letak susu pekat manis tu. Lepas tu secubit garam, yang tu pun terpulang. Kalau tak nak letak pun tak apa. Dila ni sekadar nak membangkitkan rasa lemak sedikit lah, nak balancekan rasa dia. Bila dah rata kan, dah agak rata semua tu, boleh masukkan tepung. Tepung ni Dila masukkan setengah dulu. Lepas tu mixkan dia, slow je mix tu, jangan laju sangat. Macam Dila ni laju, lepas tu tepung dah terbang. Lepas tu dah rata tepung ni, boleh tambahkan lagi separuh tepung tadi. Lepas tu mixkan dia lagi. Kalau boleh kau balik pun tak apa. Tak payah pakai mixer. Kalau tak nanti tepung tu terbang. Yang penting tepung tu rata tercampur semua sekali. Dah cukup. Boleh tutupkan mixer ni. Okey, bila kita punya adunan ni dah rata macam tu kan. Okey, ambil kautkan dia dekat daripada tepi-tepi beseng tu, sebab kita nak tambahkan setengah cawan minyak masak. Boleh gantikan minyak jagung pun boleh. Lepas tu masukkan separuh dulu, kacaukan dia sampai dia rata macam tu, baru tambahkan lagi minyak masak ni. Jangan tuangkan dia sekaligus semua, sebabnya kita tak nak adunan ni terkejut nanti dia jadi bantat tau. Adunan kek minyak ni dia akan cair sikit, tapi tak apa, itu memang tekstur dia macam tu lah. Jangan terkejut tau, dia tak macam kek butter. Kek butter dia lebih kental sikit berbanding dengan adunan kek minyak ni. Okey, lepas tu untuk kek minyak biasa orang buat dia berbelang-belang kan. Dila pun bahagilahkan dia kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali dia letak serbuk koko. Sepatutnya serbuk koko ni kena bancuh dulu, sebab adunan ni lembut, dia macam cair. Bila letak terus serbuk koko ni, adunan yang koko ni dia jadi lebih kental. Lepas tu dia akan berat mendap kat bawah. Jadi seeloknya kena bancuh dulu dengan air, bagi dia larut, pekat macam paste tu kan.
baru tambahkan ke dalam adunan. Cara Dila ni salah tau. Okay, bila dah siap adunan yang kokoh, Dila tambahkan sirap ros. Yang ni sekadar mengimbau kenangan mak-mak dulu buat kek kan pakai sirap kan untuk warna merah. Lepas tu dah tambahkan sedikit je lah sirap ros ni sekadar nak bagi dia warna macam pink macam tu. Jadi selain warna dia ada juga sedikit bau-bau ros macam tu kan. Dila pakai loyang saiz 6 inci bulat. So, loyang Dila ni bawah dia boleh buka. Jadi Dila tak lapikkan dengan baking paper ataupun sapukan loyang tu dengan margarin atau apa-apa. Tetapi kalau pakai loyang biasa, pastikan sapu keliling dia tu dengan margarin, butter ataupun minyak tau sebab tak nak kek ni melekat. Lepas tu Dila layerkan dia lapis-lapis belang macam ni. Yang ni terpulang ikut kreativiti masing-masing. Lepas tu ke atas dia boleh lorek dengan lidi. Yang ni ikut kreativiti masing-masing tau. Macam Dila ni Dila tak kreatif. Buat kek marble memang tak cantik. Lepas tu bakar pada suhu 170 darjah Celsius lebih kurang dalam 40 minit bergantung pada oven masing-masing. Yang ni rupa dia bila dah siap bakar. Lepas tu kek ni biasa Dila akan keluarkan dia waktu dia tengah panas lagi. Sebabnya Dila tak nak nanti kek ni mendap semula bila dia dah sejuk dalam loyang. Lepas tu boleh keluarkan kek ni macam biasa dan hidangkan. Makan panas-panas sedap, makan dah sejuk pun sedap.